Sebenarnya ramai gila orang masih confuse antara simpan emas fizikal dengan akaun emas digital. Tapi pakar selalu pesan, simpanan yang paling power adalah emas yang ada dekat tangan sendiri. Kita nak simpan harta yang boleh sentuh guys, bukan sekadar nombor kosong atas kertas je. Emas fizikal ni actually ada aura dia yang tersendiri tau. Bila korang selalu pegang emas tu, trust me, automatik rasa nak simpan lagi banyak gram akan datang. Duit gaji korang pun tak akan mudah bocor beli benda bukan-bukan. And harta fizikal ni sebenarnya senang gila nak rolling jadi modan. Korang boleh bawa emas tu pergi Ar-Rahnu, dapat cash segera. Urusan dia sangat transparent, tak payah pening nak prepare slip gaji atau dokumen tebal-tebal, zas, terus settle. Nak jual balik pun sangat fleksibel, boleh buat bila-bila masa je. Kita tak payah nak tunggu office hour bank atau sistem online. Korang boleh jual direct dekat komuniti penyimpan emas lain dengan harga yang cantik. Paling penting, emas dekat tangan ni secure dari risiko akaun kena beku. Kita tak tahu kan, sejarah dah buktikan akaun bank boleh kena sekat sebab masalah teknikal. So bila simpan sendiri, kita boleh monitor harta kita dengan kawalan penuh 100%. Kalau sistem kewangan ada concern atau ekonomi tengah tak cantik, emas fizikal ni lah jadi penyelamat utama kita. To be honest, waktu gawat macam ni lah baru nampak betapa padu fungsi emas ni. Korang juga boleh set up strategi untuk tambah keuntungan bila harga emas jatuh. Guna teknik cagaran untuk tambah lagi gram simpanan. Cara ni memang power gila untuk gandakan harta dengan bijak. Simpanan emas fizikal ni pun lagi jelas status patuh syariah dia. Sebab korang nampak barang depan mata, bukan bayangan semata-mata. So korang boleh start establish kekayaan untuk family dengan lebih yakin. Basically, korang boleh start simpan emas fizikal ni sekarang juga. Tak payah tunggu lama-lama. Akaun simpanan khas dah ada untuk tolong korang kumpul gram sikit-sikit. Bertindak sekarang sebelum nilai duit kertas kita makin susut kena telan inflasi. Macam biasa, kalau korang nak saya guide macam mana nak mulakan simpanan emas fizikal ni dengan mudah, DM je saya sekarang.